Ada masalah lah, geng. Nampaknya JC aku sama nasib macam orang lain punya. Memang ciba. Hai geng, hari ni aku nak review JC Toy Story Signature Collection. JC ni sama je macam Woody Line Collection yang aku review sebelum ni. Tapi JC ni dia punya logo colour kuning, yang Woody logo dia colour putih, Line Collection kan. Dia sama je, cuma beza tahun je. Aku ada review sebelum ni, aku ada explain. Dan kalau tak faham, korang research lah kat mana-mana. Jom kita review JC ni. Bahagian kotak hadapan dulu, dia ada tulis logo Woody's Roundup, macam dalam movie tu kan. Lepas tu dia ada tulis Deluxe Film Replica Actual Movie Size. Maksudnya dia punya size betul-betul sama macam dalam movie, sama paling accurate lah yang pernah ada. Lepas tu dia ada sertakan sama macam Woody juga dengan Buzz Lightyear. Ada certificate kan. Lepas tu ada 33 patah perkataan yang JC ni boleh bercakap. Lepas tu kat bawah ni ada tulis JC The Yodeling Cowgirl. Tu ada logo JC, logo pula gambar JC kat tepi ni kan. Lepas tu kat bahagian belakang dia, bahagian atas dia macam ni. Lepas tu kat bahagian belakang dia ada gambar yang JC tengah berdiri ni lah. Lepas tu dia ada tulis Collector Edition. Memang betul-betul untuk collector, bukannya untuk, tapi memang dia release untuk kanak-kanak main kan. Tak apalah, sebabkan dia replika, maksudnya dia betul-betul hampir sama macam dalam movie. Aku rasa macam sayang gila kalau budak-budak main kan, campak-campak macam tu kan. Aku malas nak cakap panjang-panjang. Jomlah kita terus unboxing. Jadi macam ni lah rupa dia. Kita nampak macam ni pun dah cantik sangat dah kalau nak display macam ni kan. Tapi tak nak display macam ni. Lepas tu kat belakang dia ada certificate. Kat certificate dia ada tulis Certificate of Authenticity. Lepas tu kalau korang nak baca yang panjang ni, pada-pada lah compose kan. Lepas tu ada logo Woody's Roundup. Ni logo Woody's Roundup ke? Bukan entah. Lepas tu ada sign dia punya pengarah John Lester. Ada logo Toy Story. Lepas tu ada gambar JC kat sini, yang JC betul-betul muka dia kat Toy Story nombor 2 kan. Jadi itu je lah. Jom kita keluarkan dia dengan berhati-hati menggunakan gunting ajaib. Alhamdulillah aku dah keluarkan JC daripada kotak dengan topi, dengan stand sekali. Tapi ada masalah lah geng. Nampaknya JC aku sama nasib macam orang-orang yang lain punya juga. Dia punya seluar dia dah start merekah babe. Kalau gerak sikit je merekah. Padahal dalam kotak elok je. Bila keluarkan je memang ada masalah. Tingway ni dia kekurangan dia dekat seluar JC ni. JC punya seluar ni memang material dekat bahagian yang lembu punya corak ni kan, memang dia guna material yang tak berapa nak ngam lah. Aku rasa dia guna PVC yang jenis murah je. Bahagian tali pinggang dia pun sama juga, dah start merekah. Dia tak guna macam Woody dia punya tali pinggang getah kan. So dia punya jangka masa tu agak lama boleh bertahan. Baik aku kurangkan dia daripada bergerak kan. Topi dia pun agak cantik juga Topi nampak macam betul-betul sama macam dalam movie lah kan. Kat setiap penghujung topi ni dia punya tali ni bukan bukan gimmick tau. Dia betul-betul tali kat setiap topi dia, membuatkan dia nampak lebih premium. Hello JC. You haven't seen Woody or Bullseye, have ya? Hello. Want a square dance? Swing your partner, don't you know? Betul sama macam dalam movie. Lagi I bet we can get all the other toys together for some dancing too. Lagi Home, home on the range. Dengar Woody dengar and the dia. Roundup gang play. Lagi Some folks say I'm the rootin' tootin'est cowgirl that ever was. Yee-haw! Lagi apa lagi boleh cakap? Where'd my critters go? You ain't seen them, have ya? Dah dapat on tu kan, kira Alhamdulillah sangat. Betul tak JC? Come on, we got critters to save. Let's go. Lagi Yodelay-yee-hoo. Cik, kat dia punya string kat belakang ni pun ada function juga. Howdy, I'm Jessie. Sure is nice to meet ya. I'm a member of Woody's
Jadi kalau kita tarik kat belakang dia ada suara, dan kalau kita bercakap pun dia ada suara. Hey, what do you say we saddle up for some fun? Sama macam Buzz Lightyear dan Woody juga. Dia We're just respon apa yang kalau kita cakap. Kalau kita cakap, dia respon, dia berinteraktif. Betul tak JC? Hey, how about putting on a Wild West show? Yeehaw! Weh, dialog dia panjang weh. Howdy. So what you doing today? Lagi. I got a bang up idea. Let's have ourselves a laughing contest. Me first. Panjang gila. Tak bi. Lagi. Gelak je banyak. Lagi. Hey partner, could you check and see if my hat's on straight? Thanks. Dan kalau kita tak bercakap dengan dia kan, dia akan cari kita tau. Jangan kita try diam je tanpa bercakap apa-apa. Yoo-hoo! Anybody here? Hello? This cowgirl's mighty tired. I'm gonna get a little shut up. Bila dia dah menguap macam tu kan, kalau kita bercakap dengan dia, dia dah tak respon dah. Hello JC. Dia dah tak respon sebab dia dah tidur. Jom kita tengok JC dengan lebih dekat. Kalau tengok dengan lebih dekat muka JC ni, muka dia betul-betul sama weh macam dalam movie. Ni yang paling mampu dia buat. Comel dia muka dia kan, senyuman dia. Kat bahagian rambut dia dengan lebih detail, yang betul-betul perhelai sama macam dalam movie. Tapi tak adalah, kalau nak cakap pasal accurate, rambut dia tak adalah setebal ni tau. Dalam movie rambut dia agak lipis sikit. Tapi okey lah kan, masih cantik lah. Material dia yang warna kuning ni, kalau korang tengok kan, dia macam bulu-bulu macam tu lah. Macam kapek pada kan, sama macam kat tangan dia. Kalau bahagian baju dia yang colour putih ni, material dia aku tak pasti material apa. Dia macam berkilat-berkilat, macam baju Melayu belah bintang pun ada. Lepas tu butang dia betul-betul center kat tengah. Corak dia ni pun sama, betul-betul macam ni. Tali pinggang dia menyedihkan, merekah be. Aku risau betul lah nak usik. Seluar jeans dia dan bahagian ni pun, aduh, sedih betul. Tapi tak apa kan, sebabkan dia function, kira okey. Kat bahagian belakang dia ada string dia ni. Dia punya tag Tingway, original Tingway. Jadi macam itulah dia. Jadi berapakah harga market JC Signature Collection ni? Kalau market JC Signature Collection yang berkotak, condition dia berfungsi, cantik, yang aku jumpa dalam 700 setengah. Yang aku dapat ni pun harga dalam 700 juga. Tapi agak sedih juga sebab dia dah start merekah. Bukan salah seller dia, salah memang Tingway. Tapi dari segi function, dari segi muka dia yang betul-betul sama macam dalam movie, topi dia memang aku rasa tak nampak kedekut lah. Dengan stand dia memang Tingway tak kedekut. Jadi itu je lah review aku untuk kali ni. Pada yang belum subscribe, korang subscribe. Kalau belum follow, boleh follow. Komen kat bawah kalau nak aku review apa dan apa lagi. Tu je lah kan. Betul tak JC? Betul tak? Betul. I'm a member of Woody's Roundup Gang. Bye!